Okay, assalamualaikum guys. Hari ni aku nak jual basikal lajak aku. Aku dah tak main lajak dah. Aku dah pensi lajak sebab banyak jatuh. Lagi satu tak ada brake, aku takut polis saman. Okay, semua basikal bak lajak ni aku nak jual. Kalau korang beli double 100 setengah murah. Fork ni pun aku jual 31. Harga asli fork ni 64, tapi aku jual 31 lah. Sebab dah karat ni tu. Fork lama kan. Biasa lah. Rantai pun ada karat sikit. Okay. Kalau korang beli semua ni, total dia 100 setengah. Ni ada GT, Grand GT 44. Kecil lah ni, okey lah. Laju. Ni GT. Ni GT. Dia punya skru dalam ni. Okay, nak tahu tak, kalau basikal aku dah rosak, mesti orang beli basikal baru kan. Aku beli basikal baru, tapi cuba teka basikal apa, lajak ke fiksi? Okay, betul jawapannya basikal lajak. Cuy, tak merah, tak kawan, cuy. Aku kan ada bensin lajak kan ni. Aku dah ada basikal baru lah, warna merah. Tok, dua tau, warna merah. Warna merah. Serba merah, tak kawan, cuy. Basikal ni dengan ada brake depan dia. Ni basikal ni aku beli dekat kawan aku. Dia jual murah je dekat aku 50. Sebab dia dah tak main basikal lah. Dia dah tak layan basikal, dia layan motor. Dia dah main motor. Sebab dah besar biasa tingkatan 1. Dia dah main motor lah dengan kawan dia yang lain. Pergi jalan. Ni aku, korang jangan ingat aku lembat basikal ni memang aku beli. Baru je tadi aku beli. Aku pergi dekat rumah dia. Ni siapa yang nak beli basikal ni, dah buruk lah. Yang nak beli, komen dekat bawah. Okay guys, bye. Zas.